Korang dengar tak pasal negara Pasir Berdengung? Perdana Menteri dia suruh rakyat dia berjimat cermat. Tetapi Perdana Menteri dia boleh berbelanja sesuka hati untuk mempertingkatkan keselamatan rakyat dengan menggunakan apa? Menggunakan CCTV dan berhabis sebanyak 500 juta ringgit. Sebanyak 10,000 CCTV. Ni projek apa ni? Tahap keselamatan apa semua. Sebenarnya keselamatan rakyat ni kan, nak jaga keselamatan rakyat ni kena pantau dulu menteri-menteri yang kaki sakau. Menteri-menteri yang kaki sakau, yang merompak duit rakyat, yang buat projek suka hati mereka dapat kat syarikat-syarikat mereka sendiri. Ini projek dah tentulah projek sakau menyakau. Nak dapatkan contoh, korang yang tak faham sistem Togut ni, sistem Firaun moden. Okey, Perdana Menteri, Perdana Menteri dia ni, Perdana Menteri ni dia dapat duit rakyat. Sebab gaji dia dibayar oleh rakyat. Okey? Allowance dia dibayar oleh rakyat. Dia punya apa lagi? Pension dibayar oleh rakyat. Jadi, kalau Perdana Menteri tu dia kata dia tak ambil duit rakyat ataupun dia tak ambil gaji, korang kena faham, dia adalah ketua. Jadi, dia boleh manage macam-macam. Dia boleh ambil macam ni Dia boleh apa? Dia boleh ambil duit rakyat tu menggunakan company-company dia yang ada. Faham tak? Sebab contoh, katakan duit tu ada 1 bilion. 1 bilion. Dia boleh buat projek 1 bilion menggunakan projek-projek daripada syarikat-syarikat yang dia ada. Ataupun dia boleh pakai proxy-proxy yang ada untuk dapatkan 1 bilion. Nampak macam legal lah. Betul tak? Nampak macam, projek ni bagus. Dia kata bagus untuk rakyat. Korang fikir baik-baik. 10,000 tiang-tiang kamera dipasang. Ini nak jadi apa? Nak pantau rakyat. Sepatutnya pantau menteri-menteri tu. Yang dalam korang punya apa? Kabinet-kabinet tu. Mereka inilah yang kaki sakau. Mereka inilah yang buat ornar. Buat ornar kepada rakyat. Rakyat tercepit. Semua sebab apa? Menteri. Rakyat kena macam-macam. Kena potong subsidi. Kena potong itu. Kena potong ini. Macam-macam rakyat kena. Kena bayar cukai yang tinggi. Keluar rumah semua nak kena bayar cukai. Cukai jalan nak kena bayar. Cukai kereta, cukai apa? Cukai jalan nak kena bayar. Cukai makan nak kena bayar. Cukai ke atas gaji mereka nak kena bayar. Semua rakyat ditindas dengan cukai. Lepas tu yang dekat atas menteri-menteri ni gaji besar-besar. Puluhan ribu, ratusan ribu, belum masuk allowance lagi. Lepas tu bil telefon mereka pun dah 1,500. Bayangkan, rumah mereka pula, allowance rumah pula sampai beribu-ribu. Ada yang 3,000, ada 4,000, ada 5,000. Rakyat duduk rumah-rumah yang setinggan, rumah flat, itu pun kadang-kadang tanah mereka pun dirampas. Walaupun rumah mereka tu rumah yang mereka beli. Nampak tak? Inilah projek-projek yang menguntungkan perut-perut beta. Macam mana ni? Sepatutnya kan kita tengok yang sakau, menyakau duit rakyat adalah menteri. Sebenarnya yang lebih bahaya sebenarnya adalah menteri-menteri. Kaki sakau ni. Apatah lagi mereka-mereka yang dahi mereka tak pernah sujud pada Allah. Tak pernah sujud pada Allah. Sebab tu, Pasir Berdengung ni kan, negara Pasir Berdengung ni, sebab tu British datang bawa macam-macam lah. Dia bawa berbilang bangsa. Sebab mereka ada strategi untuk macam mana nak rosakkan orang-orang Islam. Nampak tak? Inilah dia kata akhir zaman. Kita dalam satu pemerintahan yang zalim. Pemerintahan yang
tidak menyebelahi rakyat. Sepatutnya pemerintah bekerja untuk rakyat. Hari ini rakyat pula kena ikut kata pemerintah. Ini sudah terbalik dalam Islam. Islam ajar kita pemerintah kena ikut kehendak rakyat. Kena lindungi rakyat. Tapi hari ini benda macam di sebaliknya berlaku. Inilah sistem Taurat, inilah sistem orang kata sistem Dajjal. Sistem sebab tu Dajjal adalah seorang pemerintah yang tak bawa hukum-hukum Allah. Tak kisahlah kau siapa, kau solat macam mana pun, tapi kau bawa satu sistem pemerintahan yang tak sujud, yang tak bawa undang-undang Allah, yang kau tak bawa diri kau sebagai hamba, dia adalah dinamakan sistem Dajjal. Sistem Dajjal lah dia yang dimiliki oleh Namrud, yang dimiliki oleh Fir'aun, yang dimiliki oleh Dajjal, yang dimiliki oleh Raja Daqyanus, yang dimiliki oleh Samiri. Ini semua adalah sistem Dajjal. Sistem yang bawa hawa nafsu, bukan bawa hukum-hukum Allah, undang-undang Allah. Jadi sebab itulah membazir duit rakyat saja. 500 juta baik. Rakyat merana apa semua kan. Ni sampai kena potong sana, kena potong sini, apa semua. Rakyat dalam keadaan sengsara. Hari ni orang nak keluarkan RM50 pun susah. Punyalah susah rakyat ni. Tapi mereka yang di atas, ada mereka kisah. Mereka tak kisah. Mereka balun je. Sebab apa? Sebab mereka tak merasai kesusahan tu. Sebab mereka dalam kesenangan. Gaji mereka besar. Gaji mereka besar. Allowance sana, allowance sini. Allowance perjalanan, allowance nak check in hotel pun ada allowance dia. Semuanya diorang ni hidup atas duit rakyat. Na'udzubillah min zalik. InsyaAllah lah. Aku nak bongkarkan lah sistem Dajjal ni. Tapi kalau korang nak tahu pasal sistem Dajjal ni, korang boleh komen. Korang komen nak, insya-Allah nak. Dan korang tolong savekan video ni. Korang sharekan supaya lebih ramai orang Islam sedar yang mereka disakau. Dan tolong follow akaun ni supaya apa? Supaya lepas ni konten yang mengenai pencerahan sistem Dajjal ni korang tidak terlepas pandang. InsyaAllah apa yang paling penting, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini baru betul.